Konflik rumah tangga antara penyanyi Nubhan dan isterinya Dr. Afifah Hidayah Ahmad Taufik semakin hangat diperkatakan selepas Afifah mendakwa terdapat individu ketiga yang berlebihan menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Hai guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe drama tu. Melalui perkongsian di platform Threads, Afifah meluahkan rasa kecewa apabila individu tersebut seakan-akan cuba menggantikan kedudukannya sebagai ibu kepada 3 orang anaknya. Bolehkah setiap orang sayang anak mereka sendiri? Bibi ada anaknya, orang ketiga pun ada anak sendiri. Tak perlu berebut sangat dengan anak saya. Tapi kalau nak kahwin dengan orang muda, bolehlah buat anak baru. Kami ini bukan ibu tumpang, itu anak-anak saya. Tak perlu sayang terlalu berlebih-lebihan wahai orang luar, tulis Afifah dalam postingnya. Afifah juga mengkritik tindakan individu tersebut yang didakwa memuat naik gambar anak-anaknya di media sosial tanpa kebenarannya. Ini anak dia atau anak saya? Terima kasih kepada yang screenshot. Saya dah sekat dia, penat dengan anak orang ketiga ni. Bahagia atas penderitaan orang lain, katanya dalam luahannya di Threads. Sebelum ini, Afifah pernah merayu agar masalah yang berlaku dapat diselesaikan dengan baik demi menjaga maruah dan emosi anak-anak mereka.